Maka Imam Syafi'i tulislah. Bagi orang yang tolak tadi itu akan kita berisalah. Jadi Abi Thawr pun rayak kata Imam Syafi'i tulis kitab nama Al-Risalah. Ni tawthiq. Cara kita ngaji ini apa panggil kita nak tawthiq, kata kita kata lagu ni. Rayak lagu ni. Biar di kalangan ulama Islam yang kata dengan itu pandangnya. Sebab tu ahli sunnah kita ni pakar ulama. Jangan duk tipu. Jangan duk makan tipu. Sekarang lah ni banyak penipu. Kata kerana? Kata ulama tak saya pakar, nak pakar Quran hadis. Nampak tu tak? Nak pakar Quran hadis. Ulama tak saya pakar. Perkataan lagu tu ingat nah. Ulama yang dia maksud tu ulama kena pada diri dia. Hak rakyat kata ulama dia tak semaya Jumaat, pergi semaya Mekah, mahkamah dia kelik mari semaya asar rumah. Hak kita tak pakar, hak tu maksud tak pakar ulama. Bukan ulama ilmu mu'tabar umpama ni. Wa illa di sana kita pakar ulama mu'tabar lebih banyak daripada mereka itu pakar. Mana bukti keterangan? Tengok ahli tafsir kita, tengok ahli hadis kita, tengok ahli fiqh kita. Kita pakar segala-gala ulama-ulama yang mu'tabarin. Kalau dia kata akidah ahli kalam kita ni ulama benar-benar. Bak tafsir, bak hadis, bak fiqh, bak segala-gala bak lah, bak usul fiqh. Ahli kalam belakang. Kalau tak si ahli kalam, cuba tunjuk mari ulama mana kamu turut. Baik. Imam Pak dalam ilmu fiqh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Akidah ahli kalam ke akidah ahli sunnati wal jamaah? Akidah salafis salih. Salafis salih. Tu bab fiqh, dia boleh lakah mereka itu. Tak ada dia boleh lakah. Dalam bab hadis, a'immatus sittah. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Akidah ahli kalam ke akidah ahli hadis? Akidah ahli sunnah, akidah as-salaf, akidah ahli sunnah, akidah as-salaf, akidah ahli hadis. Bukan akidah ahli kalamil Yunan. Tu bab hadis dia boleh lakah hati a'immatus sittah. Tak ada. A'immatut tafsir. Tabari, ahli kalam? Wallahi bukan ahli kalam. Aqidatus salaf, aqidatus ashabil hadis, aqidatus ahli sunnah. Dia kata boleh lakah At-Tabari? Tak ada. Dalam lugah. Apa nama? Al-Azhari. Tu kitab Tahzibul Lughah. Aqidatuhu aqidatus salaf dalam bab lugah. Atas pada tu kazalik. Bab qiraah. 10 orang daripada ahli qiraat. Akidah mana? Akidah ahli kalamil Yunan. Wallahi bukan. Maka kalau orang Ahmadiyah tadi itu tak mau nak pakai akidah orang atas tadi di kalangan a'immatul mu'tabarin, maka dia nak pakai akidah lain, biar pakai lagi. Hingga Abu Hasan al-Asy'ari pun pakai akidah tu Imam Ahmad. Mereka ini akidah Abu Hasan al-Asy'ari pun tak serupa dengan akidah mereka. Apakah kita buat penimpalan dengan mereka? Ada hari ni. Cara kita ni hari ni duk bayan kepada manusia. Kalau tak saya turut hak kita ni, ulama kita belaka. Ya bila hari. Ulama kamu tu pas ke belakang ni, pas ke dia ni belaka. Nampak tu tak? Boleh nak adu dengan ulama-ulama yang kami itu sebut tadi? Wallahi tak boleh nak adu. Apakah salahnya kita nak pegang akidah mereka itu, tak mahu nak pegang akidah hak Ahmadiyah ni? Hingga Abu Hasan al-Asy'ari pun pegang dengan akidah Imam Ahmad. So patut bagi ahli kalam yang mengaku kata mengikut mengikut Abi Hasan al-Asy'ari, tahambalu mereka itu. Tahambal. Pegang dengan akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adakah boleh buat lagu tu? Wallahi tak boleh buat. Nampak tu tak? Amanah ayat ni kata kami tak ada, kata tak pakai ulama, tak ada. Orang ada bubuh tadi itu, biar ada bubuh gilah. Bagi orang yang tak adanya akal fikiran boleh terima. Kalau ada akal fikiran, insya-Allah tak boleh terima. Cuma hari ni alhamdulillah orang yang kualiti tak terima. Orang yang tak ada kualiti tu boleh terima, hak tu biarlah nak buat kan. Bukan kata nak hina gapo dak. Kita kecek al-haq walau kana mur. Ada tu tak? Baik.